Hari Raya Aidilfitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh kesabaran, disiplin dan keikhlasan. Aidilfitri ini juga menjadi simbol perpaduan, kasih sayang dan semangat saling memaafkan yang amat berharga dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Dalam kegairahan kita meraihkan Aidilfitri ini, jangan sesekali kita lupa kepada mereka yang kurang berkemampuan. Raihkan hari raya dengan penuh kesederhanaan dan kesyukuran. Pasti ramai di antara kita yang akan pulang ke kampung halaman untuk bertemu saudara mara, keluarga dan juga insan tersayang. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua agar berhati-hati di jalan raya, patuhi peraturan lalu lintas, rancang perjalanan dengan baik dan pastikan keselamatan diri dan keluarga sentiasa menjadi keutamaan. Semoga Aidilfitri ini membawa kegembiraan, kedamaian serta mengeratkan hubungan kekeluargaan, silaturahim dan persaudaraan dalam kalangan rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.